Hari ni kita ada satu MacBook Air yang ada masalah tak boleh on. Customer ni bagi tahu dia tak selalu pakai dia punya MacBook ni, tapi tiba-tiba lepas habis dia warranty terus tak boleh on. Untuk check kita kena pakai device ni untuk tengok berapa banyak power yang masuk. So dekat sini boleh nampak dia masuk 5V, lepas tu dia punya ampere 0.4. Itu tak normal, dia sepatutnya jadi 20V. Lepas tu buka dia punya casing belakang. So MacBook ni jenis yang tak ada kipas. So bayangkan korang beli MacBook ni 3000-4000 tapi tak ada kipas. So bila pakai model yang tak ada kipas ni, kita kena rajin lah tukar dia punya thermal paste. And then keluarkan dia punya board. So now kita kena cari mana komponen yang rosak. Untuk cari komponen yang rosak, aku cucuk balik dia punya power. Lepas tu aku pakai thermal camera untuk cari mana komponen yang panas. So komponen yang panas tu komponen yang rosak lah. And terus jumpa. So ikutkan ada satu komponen yang panas dekat situ. And komponen yang panas ni dia punya capacitor. So ni capacitor yang rosak ni kita kena ganti dengan yang baru. Ni aku just tunjuk dekat mikroskop macam mana cara aku cabut capacitor yang rosak tu. Lepas tu gantikan dengan capacitor yang baru, supaya korang boleh nampak step by step macam mana cara aku repair MacBook ni. And isu capacitor terbakar ni actually quite common untuk MacBook ni. Okay, so dah siap pasang capacitor yang baru. So now kita akan pasang balik board ni and kita akan test. Alright, so aku dah siap pasang balik semua. So now aku akan test balik, cucuk balik device ni. Okay, dekat sini kau boleh nampak dia daripada 5V tadi dia naik ke 19V. And dah boleh on. Ni yang paling penting.